Kenapa masih ramai belum jadi pengguna EV di Malaysia? EV atau Electric Vehicle ialah kenderaan yang digerakkan sepenuhnya oleh motor elektrik dan bateri, bukan enjin petrol atau diesel. Ia boleh dicas di rumah atau stesen pengecas EV. Apa kelebihan EV? Mesra alam, tiada asap dan kurang pencemaran. Kos operasi lebih rendah, tak perlu isi minyak dan kurang penyelenggaraan. Pemanduan lebih senyap dan lancar. Pengecualian cukai sehingga 31 Disember 2025. Kenapa masih belum banyak pengguna EV di Malaysia? Harga EV masih tinggi. Walaupun ada model harga rendah, tapi masih belum ada yang serendah harga Axia Rahmah atau Bezaji. Jadi tidak heranlah masih ramai orang tak mampu beli. Orang ramai tak suka masalah range anxiety sewaktu memandu EV sebab risau bateri habis sebelum sampai destinasi. Infrastruktur pengecasan terhad, terutama di luar bandar, memang susah nak cari stesen cas EV. Masa pengecasan lama berbanding isi minyak yang hanya ambil masa beberapa minit sahaja. Nak tukar bateri EV, harganya berpuluh-puluh ribu. Adalah di antara punca orang ramai masih takut nak jadi pemilik EV. Seandainya harga EV jatuh lebih rendah, ada lebih banyak stesen cas EV di seluruh Malaysia dan tempoh masa cas bateri EV secepat macam isi minyak petrol, berkemungkinan besar lebih ramai jadi pemilik EV. Tak mustahil, golongan baby boomers pun beramai-ramai tandu EV bawa cucu dorang jalan-jalan.